17 penjawat awam, remaja dan warga emas antara lebih 200 pengunjung sebuah pusat kesihatan di Ibu Negara yang ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti hubungan soksang. Mereka antaranya Dr. Bedah, Timbalan Pendakwa Raya, Pegawai Tabir Diplomatik, Guru serta Pegawai Agensi Penguatkuasaan. Mengenai kes 202 orang lelaki yang baru-baru ini ditangkap kerana terlibat dalam seks luar tabi'i, dan juga kenyataan daripada pihak polis dan Menteri Dalam Negeri menyatakan bahawa mereka ini tidak boleh didakwa atas Seksyen 377, menggambarkan satu kelompongan yang sangat besar dalam sistem perundangan kita. Sudahlah, syariah sendiri tidak boleh digunakan untuk mendakwa mereka kerana hukum liwat ini adalah merupakan hukum jenayah yang merupakan termasuk dalam senarai persekutuan. Jadi undang-undang syariah tidak boleh menghukum mereka atas kesalahan yang mereka lakukan. Tapi dalam masa yang sama, apabila kenyataan oleh Menteri dan juga Ketua Polis itu mengatakan bahawa Seksyen 377 juga, sama ada 7B ataupun 7C juga tidak boleh disangkutkan, tidak boleh disabitkan kepada pesalah. Kerana atas alasan bahawa untuk mensabitkan kesalahan mereka ini, kena ada pengadu dan kena ada yang menjadi mangsa. Kalau tidak ada laporan sedemikian, bermakna walaupun dia berlaku suka sama suka ataupun 377C mengatakan dipaksa dan sebagainya, tetapi tidak boleh disabitkan. So ini bermakna memberi ruang yang begitu luas kepada kegiatan sedemikian untuk berlaku secara berleluasa. Logik akalnya, mana ada orang yang akan mengaku, akan membuat laporan kalau ia berlaku satu sama suka. So jadi di sini berlaku satu kepincangan dalam perundangan kita yang perlu dilihat serius oleh pihak kerajaan. Jadi sebab itu di sini kita mencadangkan bahawa pihak kerajaan dapat segera melihat perkara 377 ini dan bagaimana ianya boleh dipinda, termasuklah perlembagaan persekutuan. Supaya dengan itu kegiatan liwat sebegini dapat diambil tindakan atas undang-undang sivil. Kerana undang-undang syariah sejak berlakunya kes Iki Putra sudah tidak dapat lakukan ambil tindakan, kerana ia adalah sebahagian daripada termasuk dalam senarai persekutuan kes jenayah ini. Jadi sekarang ini terpulang kepada Mahkamah Sivil untuk mengambil tindakan. Tetapi apa yang berlaku ini menunjukkan bahawa sivil pun tidak boleh ambil tindakan. Dan logik akalnya, mana ada orang nak mengaku, mana orang nak buat laporan tentang kesalahan mereka. Jadi kena ada satu kajian yang menyeluruh bagaimana pindaan perlu dibuat terhadap Seksyen 377 ini supaya walaupun tidak ada tuduhan ataupun dakwaan yang boleh dibuat, tetapi kita kena lihat ini supaya perkara ini tidak boleh ataupun tidak lagi berulang di masa-masa hadapan. Jadi sebab itu kita menyarankan bahawa kerajaan perlu mengambil tindakan yang serius. Kalau tidak, saya yakin perkara ini akan menular dengan lebih teruk lagi. Kita tak tahu, yang kita dapat laporan 202 orang yang terlibat. Mungkin masa depan akan lagi banyak lagi yang akan terlibat. Ini yang dikenal pasti. Mungkin di luar sana akan banyak lagi yang berlaku, tetapi tidak ada tindakan yang boleh diambil. Jadi ini menjadi bahan tertawa bukan saja oleh orang luar, malah mereka menjadi bahan tertawa pada mereka-mereka yang terlibat dalam LGBT ini, kerana mereka senang-senang boleh melakukan perkara yang sama tanpa apa-apa tindakan boleh diambil ke atas mereka. Jadi saya harap pihak kerajaan dapat melihat ini secara serius dan secepat mungkin melakukan pindaan di mana yang boleh dalam 377 ini supaya ianya dapat dibendung di masa hadapan. Kalau tidak, saya yakin golongan ini akan berkembang dan kita terkejut kerana yang terlibat ini bukan orang biasa-biasa, termasuk mereka-mereka yang ada berjawatan, mereka-mereka dalam penjawat awam. Ini sepatutnya mereka ini menjadi contoh kepada rakyat, tetapi
mereka terlibat sama dalam gejala sedemikian. Dan daripada 202 itu kita dah fahamkan 103 adalah orang Islam. Ini juga satu lagi yang kita sedih, walaupun mereka orang Islam, tetapi undang-undang syariah tidak dapat dikenakan ke atas mereka, disebabkan oleh kes Iki Putra ini. Ini juga perlu lihat bagaimana keselasian ataupun kita kata keharmonian antara undang-undang syariah dan sibuk ini dapat dilakukan, supaya kalau tidak boleh diambil tindakan atas sibuk, kita boleh ambil tindakan atas syariah. Tetapi ialah disebabkan oleh Iki Putra itu, maka perkara ini sudah menjadi gone case, tidak dapat apa-apa tindakan boleh diambil ke atas pesalah yang melakukan kes lewat sedemikian.